Assalamualaikum semua. Hai, jumpa lagi Mak Dia di sini. Korang dah makan ke belum? Kalau belum makan, jom makan sama-sama dengan Mak Dia. Hari ni lauk Mak Dia ada ayam goreng, nasi putih dan juga terung pipik sambal balado campur ikan teri. Ya Allah, siapa suka sambal terung pipik campur teri masak sambal hijau macam ni? Sedap kan? Jom kita makan. Sebelum tu Mak Dia nak ambil sambal terung pipik dulu. Mak Dia tak ambil banyak, Mak Dia ambil sikit je. Mak Dia tunjuk dekat-dekat. Nampak? Ya Allah. Ya Allah. Siapa suka sambal terung pipik masak macam ni? Jemput makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa sambal terung pipik dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal balado terung pipik. Sedap ya. Rasa pedas-pedas. Terung pipik tu bila kita gigit dia meletup-letup kat dalam mulut kita. Ayam goreng, sambal ni, terung pipik. Kita satukan semua, ambil nasi, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Hati ayam dan juga sambal balado. Isi ayam, sambal balado. Mak dia nak tambah lagi sikit. Wow. Wow. Ambil sambal ni, gaul dengan nasi ni, makan. Alhamdulillah, syukur nikmat atas rezeki yang diberikan hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum semua. Bye-bye.